apa I jawab? Okey, tak apa. Kau tak kenal lagi kan siapa aku. Kau tunggulah cik kau nanti. Hello, babe. Babe, you kat mana? Okey. Okay. Mana teksi ni, Ain? Dah lama sangat dah ni kita tunggu. Cuba tengok kat phone dia dekat area mana sekarang. Kejap. Tu dah sampai dah driver kita. Dah, jom. Tunggu lagi. Oh, korang berdua ni berpakat Alia, kan abang dah janji, jadi abang akan tunaikan. Lepas ni, Alia takkan seseorang lagi. Tahu ada. Yang penting Alia kena kuat untuk mulakan rawatan. Okey? Kekar satu kampung tau. Kau pun satu hal, bila balik sini tak kerti nak tidur, tak kerti nak ambil hati orang tua tu. Balik nak pinjam duit. Konon mak buat bisnes. Tapi mak tengok, tak kaya-kaya pun. Tak apalah, Mak. Anin tahu. Anin memang banyak susahkan Mak kan? Tak apa kau tak tolong Anin balik je. Sayang. Sayang, sampai bila you nak ignore I macam ni, ya? Tak kesian kat I ke? You tanya diri you sendiri. Selama ni, I bodoh. Sebab apa? Sebab ikhlas dengan you. Tapi apa you buat? Kalau you tak boleh nak terima adik I, macam mana kita nak kahwin? Dah lah, I dah tak boleh nak bercakap lagi pasal benda ni. I rasa better you pergi balik. What? You halau I? Ash, you fikir I tak tahu ke you ada affair dengan perempuan kampung tu? Yelah, sebab dia tunggu tadi nak makan sama-sama. Ya Allah. Mesti dia marah dengan saya kan? Apa nak tinggal kat I sangat? You sebenarnya dah jatuh cinta dengan perempuan kampung tu kan? Kenapa senyap? You fikir I bodoh ke, Ash? Dia mengaku je. Alia, kenapa ni? Alia sakit ke? Alia rindu Mama. Mana orang lain? Macam mana kau boleh ada kat sini? Tak ada adab merempuh je rumah orang. Patutlah Abang Ash tinggalkan kau. Kau jangan kau hajar sangat boleh tak? Tak, sekarang ni aku nak jumpa perempuan tu. Perempuan tu mana? Ada apa ni, Cik Diana? Kau ni kan, kau tak sedar diri Kau fikir aku tak tahu ke niat jahat kau sama ni? Kau nak jaga si Cacat ni tapi sebenarnya kau ada niat lain kan? Kau fikir aku tak tahu ke kau guna-gunakan Ash sama ni? Kau keluar sekarang sebelum aku call polis. Kau tu kena sedar diri yang kau tu tak layan tu abang aku. Dasar plastik. Cacat, kau diam boleh tak? Ni antara aku dengan dia, jangan campur lah. Bawa bersabar, Cik Diana. Saya rasa Cik Diana salah fahami. Saya dengan Encik Ash tak ada apa-apa. Percayalah. Kau tahu tak, aku memang dah lama sabar dengan kau tau. Dalam kat sebab kau, Ash takkan tinggalkan aku lah. Hey! Apa hal ni? Datang sini buat apa? Pergi balik. Yeay, finally hero kita dah sampai. Tak, I datang sini memang I saja. I datang sini sebab I nak dengar daripada mulut you sendiri. Kita memang ada hubungan dengan perempuan ni kan? Cakaplah! Kenapa senyap? Kau nak tahu kan? Dia? Aku sayangkan dia, aku cintakan dia. Aku nak kahwin apa dengan dia. Kau puas hati? Okey, tak apa. Tapi I akan pastikan you tak akan bahagia tau, Ash. Dan kau perempuan. Kau jangan ingat Ash akan jadi milik kau. Kau tak apa-apa ni? Saya okey.